Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaihi pernah mengungkapkan, menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan. Sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Renung-renungkan. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Borak tengah lapar. Apa kabar semua student-student yang berada di hadapan saya? Sehat semuanya? Masih bertenaga? Macam mana puasa hari ini? Okey, kali ini kita jangan pergi mana-mana, tak payah pergi bazar sebab kalau berbuka saja buah kurma itu akan otomatik jatuh. Jangan risau. Jadi biasa kita jentik dulu. Tapi untuk pemula kita nak buka tirai dengan nyanyi bersama-sama tu. Ya, yang paling penting nyanyi saya perasan semua sudah hafal kan? Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Alhamdulillah. Kena masuk kelas vokal kita ni semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari ke-19 kita bersama lagi. Bersama saya Putra Azwan. Semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk yuk. Hari ini hari kedua kita bersiaran dari laman UIS, Universiti Islam Selangor. Dan seperti biasa untuk Borak Tengah Lapar Masuk yuk, kita akan terus bersama dengan anda setiap petang sepanjang Ramadan. Bermula pukul 5.15 petang di frekuensi kami 97.2 di RTM Klik betul-betul percuma dan juga di semua platform media sosial KLFM. Ini baru KL. Warga UIS memang mantap-mantap, memang hebat-hebat dan kita masih bersama insan hebat hari ini. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Atu Zero. Kaifa Luka? Bantu saya Datuk. Dia pun baru Google tadi. Jangan katakan tu. Awak dah menekan saya ni tu. Okey baik, hari ini kita berbicara topik kita hari ini mengenai Ramadan tanpa stres. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara pengalaman menarik untuk Ramadan kali ini Datuk. Pengalaman ataupun keseronokan Ramadan kali ini, setakat ini belum lagi saya pergi ke bazar Ramadan. Alhamdulillah, ini hebat. Iman kuat. Betul. Saya tak pergi tapi anak-anak saya pergi. Boleh lah. Okey, baik. Yang keduanya, tarawih tak penting lagi. Alhamdulillah. Yang ketiga, alhamdulillah. Sahur pun tak penting lagi. Yang keempat, dah masuk juzuk ke-20 lah Al-Quran. So on track. So far, bolehlah rasa terisilah Ramadan itu walaupun kita kerja sibuk dan sebagainya. Kepentingan dan juga kemakmuran Ramadan itu tetap dijaga. Alhamdulillah. Itu tu Datuk. Macam Atu sendiri pula macam mana? Alah dia ni tanya orang. Awak dah tekan kita ni tahu. Datuk cakap tu macam cemburu juga. Tak dapat buat macam Datuk buat. Cuma tahun ni alhamdulillah sudah 3 tahun. Tahun ni saya tidak lagi ditimpa kecelakaan. Sebab kalau setiap bulan puasa Datuk, saya akan diuji dengan kereta disodok daripada belakang, disodok daripada depan. Cuma kali ini alhamdulillah sudah 19 tak ada lagi isu-isu begitu. Alhamdulillah. Sebab saya tak pergi bazar kot. Okey, baik. Jom kita mulakan terus topik kita itu untuk hari ini Ramadan tanpa stres. Jadi kita nak mulakan dengan soalan. Kita beri ruang kepada pelajar UIS untuk mereka mengajukan soalan kepada Datuk. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aiman, mahasiswa tahun ketiga Fakulti Sains Sosial, ingin mengajukan soalan kat Ustaz. Ada tak cara untuk menjadikan Ramadan lebih bermakna walaupun kita ni sibuk study ataupun bekerja? Itu saja. Baik, terima kasih Aiman. Baik soalan dia. Aiman, kan Aiman dia kisah. Dia tak Hanya Aiman aja kisah. Ya, Aiman kisah. Silakan Datuk. Terima kasih Aiman. Pertama sekali, dalam kesibukan seharian, sama ada kita bekerja, kita sebagai mahasiswa, selagi mana kita buat benda baik, Azwan, Aiman, selagi mana kita buat benda baik, semua itu termasuk dalam amal soleh. Belajar kan, amal soleh. Ambil nota, amal soleh. Pergi dewan peperiksaan, amal soleh. Menghafal,
nota-nota yang dibekalkan oleh pensyarah, amal soleh. Bertanya khabar kawan, amal soleh kan. Telefon mak ayah tanya khabar bulan puasa kan, amal soleh kan. Jangan mengadu, buka puasa mak. Hari ni mak masak apa? Aiman makan telur hijau. Jadi sebab kita pernah duduk di luar negara, kita pernah belajar, kita tahu perasaan yang agak rumit kan, rumit. Jadi okey. Jadi apa lagi kita boleh buat? Semua amal-amal soleh dikategorikan sebagai, semua perkara baik adalah dikategorikan amal soleh. Even dalam bulan puasa, tidur pun dapat pahala. Nampak? Saya tidur pun ibadah. Tapi ayatnya tak habis lagi tu. Ya, Sabar tidur yang tu. berpada-pada. Pada-pada. Nasib baik 8 jam. Dan jangan jadi seperti sardine roll. Sardine roll? Kenapa Dia bergulung dalam selimut tak mau keluar. Nasib baik saya ikan tongkol. Alhamdulillah. Menjawab persoalan Aiman tadi ya. Okey, nak tanya juga Datuk. Ini katanya sahabat kita tanya, boleh tak kita katakan bahawa tekanan dari persekitaran kerja ni ataupun kita belajar ni Datuk, dia toksik dan turut beri kesan pada kesihatan mental kita di bulan Ramadan Datuk? Dia sebenarnya kehidupan kita ni, kalau kita betul design, dia takkan jadi stres, dia takkan jadi toksik. Dia takkan jadi sesuatu yang terasa terbeban. Macam bulan Ramadan ini, apa amalan yang kita rasa stres? Kita kena bangun pagi, kena sahur, lepas tu kena tahan makan minum, lepas tu petang kena balik, kena masak. Jadi mungkin kalau individu Azwan, mungkin kita tak terasa sangat. Saya sebagai siswa, sebagai mahasiswa, mungkin saya pergi bazar Ramadan, saya beli makanan, ataupun saya berbuka puasa di masjid. Nampak? So maksudnya kita buat seperti biasa saja. Maksudnya amalan-amalan kita buat ni semua sunat. Dia yang rasa stres sangat. Dia sebenarnya dia mesti merasakan bahawa kehadiran Ramadan itu adalah satu proses untuk mentarbiahkan saya. Okey, baik itu Apa dia? terpegang-pegang tu macam berat sangat soalan tu. Saya nak tanya soalan ni, Ustaz. Datuk. Bulan Ramadan ni waktu kerja kadang kita berubah. Macam saya kalau syuting waktu Ramadan ni memang saya tak ambil langsung. Saya akan banyakkan kerja-kerja dekat rumah. Bagaimana caranya menguruskan lagi macam bebanan tambahan seperti nak dekat raya ni, nak sediakan, nak packing barang. Macam saya kalau nak balik kena balik kampung naik belon. Naik belon. Package luggage lagi. Macam mana saya nak kawal benda tu? Macam Datuk cakap tadi, berkongsi. Kadang-kadang orang rumah dia sibuk dengan hiasan rumah, kita packing barang, kita tahu nak balik kampung. Macam mana kita nak, orang cakap nak buat perundingan. Macam saya pengalaman sikit lagi. Macam Datuk tengok macam banyak pengalaman dah. Nak negotiate tu lah. Betul. Macam Datuk pun dah terbiasa tidur luar. Tapi bagi saya tu dia adalah kesefahaman lah antara suami dan isteri, itu yang pertama. Keduanya balik kampung ini adalah menjadi satu kemestian setiap kali raya kan. Kita mesti nak balik kampung. Kadang berebut-rebut balik kampung suami ke balik kampung isteri. Setiap ada siap ada buat undian. Ada tahun ni rumah you, tahun depan rumah I kan. Kalau ada yang termiss mula dia sampai bergaduh, masa muka kan. Tapi bagi saya macam mana suasana itu dilalui mestilah melalui kefahaman. Maksud satu pertama, yang keduanya kita mesti melihat bahawa tanggungjawab masing-masing lah. Isteri melihat tanggungjawab dia, suami melihat. Kenapa kau sedih? Saya tengok isteri saya kat rumah. atau sedih sebab kena packing seorang-seorang. Mungkin. Dah tu terus ulas, jangan ulas pasal saya. Jadi macam mana kita nak uruskan? Saya melihat benda tu perlu kepada kesefahaman lah antara suami dan isteri. Barulah kita akan dapat lihat harmoni. Jangan pula di bulan Ramadan berentakkan, bermasa muka kan. Suami tidur di kandang kuda. Di kandang kuda. sampai tak keluar. Sampai tak bertegur. So bulan puasa ni kan syaitan itu sudah diikat. Betul? Tapi yang terlepas ni yang mana satu? Yang terlepas tu mungkin dia punya ni penganut-penganut dia juga. Ya jelas Zuan. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Jadi itu faham maksud Doktor? Ingat saya tak faham. Saya faham. Awak faham ke tak? Kalau tak faham boleh PM nanti. Okey, baik. Kita nak berehat ketika kita nak berantakan dekat sini juga. Kejap lagi kita kembali bersama dengan anda semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk you. Borak
borak tengah lapar. Borak tengah lapar, masuk you. Ya, masih bersama saya Putra Azwan, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi dan juga Atu. Kita masih berbicara mengenai topik kita hari ini, Ramadan tanpa stres. Tapi sebelum itu, kepada yang mungkin tak sempat semalam bersama kita di UIS ni, jangan bimbang anda bisa saksikan semula Borak Tengah Lapar Masuk You, semua episod ataupun dah pun kita siarkan melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma pada bila-bila masa je. Okey? Baik itu. Ya, bila-bila masa je. Okey. Jadi kita sudah nak sampai dekat blok yang kedua, Datuk. Saya punya soalan ni serius ni. Saya tak main-main. Datuk, kau nampak tak aku tengah perhatikan apa? Apa dia? Kenapa kaki kau tergantung? Mungkin tak cukup umur. Itu bukan soalan dia. Kan Bulan puasa. Bulan puasa. Assalamualaikum. Sesungguhnya saya berpuasa. Okey, Datuk, soalannya Datuk, adakah rezeki semasa Ramadan hanya tentang makanan atau ada bentuk lain yang kita terlepas pandang? Manusia ni begitulah. Dia bila sebut rezeki ni, dia mesti nampak dalam bentuk material. Betul. Kan? Duit, betul. Kereta, betul. Rumah, harta, pakaian, jam. Ni nampak, baru dia nampak apa? Dia ada rezeki. Betul. Nampak rezeki dia bertambah. Sedangkan rezeki juga boleh jadi dalam bentuk keberkatan. Keberkatan maksudnya rasa cukup. Wal qana'atu bil qalil. Dia bila bulan puasa ni Atu, ayat Quran yang 183 tu, ayat 183 surah Al-Baqarah. Cuba kau bacakan sikit. Auzubillah saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sambung. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan untuk kamu berpuasa seperti mana ianya difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Dia punya key point dia adalah untuk melahirkan, puasa ini adalah untuk melahirkan orang yang bertakwa. So itu key point. Maksudnya dia punya KPI ni, KPI puasa. Key Performance Indicator puasa adalah untuk capai takwa. So macam mana saya nak ukur takwa tu, Atong? Macam mana kita mau ukur? Kalau barang tu saya boleh timbang, kalau air saya boleh sukat, kan? Angin pun kita boleh baca kelajuan dari ilmu fizik. Tapi kalau takwa ni saya mau sukat macam mana? Tak tahu saya. Okey, begini. Kita cuba taburkan dulu takwa ini dengan 4 elemen. Seperti mana Sayyidina Ali sebut. Sayyidina Ali pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, makna takwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali jawab, takwa itu ada 4 sendinya. Pertama sekali, takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Yang keduanya, merasa cukup dengan pemberian Allah, wal qana'atu bil qalil. Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, buat persiapan untuk jumpa Allah. Ada 4 elemen atau 4 sendi utama takwa. Jadi dalam 4 elemen tadi tu kita tengok perihal berkaitan dengan wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ini ramai yang fail. Betul. Maksud saya ramai yang fail. Maksudnya nak dapatkan perasaan rasa cukup dengan pemberian Allah. Saya ditakdirkan oleh Allah berada di Universiti Islam Selangor. Bersyukur atau tidak? Saya ditakdirkan untuk mengambil kursus di FSS, Fakulti Sains Sosial. Bersyukur atau tidak? Saya ditakdirkan jadi seorang influencer, jadi seorang artis, seleb. Selebriti. Jadi saya. Jadi selebriti. Jadi bersyukur atau tidak? Bersyukur. Jadi rezeki, kebahagiaan suami isteri, rezeki. Anak-anak yang sehat walafiat, rezeki. Kita mesti melihat apa yang Allah beri pada saya. Jangan lihat Allah beri pada orang lain. Jadi baru saya akan rasa syukur. Kalau yang dari sudut kesempurnaan, tengok apa Allah bagi pada saya. Dari sudut kekurangan, lihat apa yang Allah beri pada orang. Jangan lihat kelebihan ada pada orang. Kalau begitu orang tu pakai Porsche, saya pun mau pakai Porsche. Kereta saya Myvi.
Kalau saya pakai MyV, saya tengok ada orang masih pakai kancil. Lengur batangan dia tu. Betul. Mau pusing steering tu. Ya. Sampai pergi atas dia punya. Betul tak? Bersyukur atau tidak? Bersyukur. Dari sudut dunia, saya compare saya dengan orang yang lebih dhaif. Ya. Kalau dari sudut akhirat, saya compare dengan orang yang lagi takwa. Saya baru solat 8 rakaat tarawih, saya rasa saya lah ahli syurga tu. Betul tak? Ada orang solat tarawih 20 rakaat kemudian balik dia qiyamul lail lagi. Kan berbeza. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada saya dalam pelbagai bentuk. Okey, baik, dan sekarang kita pun jangan dengki dengan kami tau. Okey. Sebab kita bagi ruang juga kepada pelajar UIS untuk mereka juga untuk mengajukan soalan kepada yang berbahagia, Datuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Izzah Irdina. Saya mahasiswi tahun 2 daripada Fakulti Sains Sosial. Jadi soalan saya berbau agak menarik juga. Bagaimana untuk kita menjadikan bulan Ramadan sebagai sebuah platform untuk kita reset semula mental dan emosi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Dina. Bagaimana Datuk? Nak reset mental Datuk di bulan Ramadan ni Datuk. Ya. Dia sebenarnya kehadiran bulan Ramadan itu sendiri adalah untuk reset kita punya all sistem keseluruhan kehidupan kita reset balik. Dia untuk melihat kehidupan rutin kehidupan seorang Muslim. Kita lihat bulan puasa lah gambaran sebenarnya. Dia akan bangun seawal pagi. Betul. Kan pukul 5.30 bangun. Sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Weh, lelaki yang hebat dia bangun pukul 5.30. Bagus, betul Datuk. Lelaki yang hebat maksudnya dia rasa responsibility kena bangun awal cari rezeki. Kan burung di tepi rumah sudah berkicau-kicau, kau tak bangun lagi. Ustaz, saya yang kejut burung tu. Burung bangun. Jadi kita lihat bagaimana reset berlaku di bulan Ramadan. Kita bangun awal pagi, kita makan di awal pagi, kemudian kita sampai kerja pun awal pagi. Semua jam pagi. Maksudnya orang masuk, productivity memang meningkat sebab kita betul-betul fokus. Masa makan kita dah tak sibuk dah. Pukul 9 pergi minum, 12.30 pergi makan, situ dah jimat banyak masa dah. Banyak mana kerja kita boleh reset balik. Balik pun begitu juga. Maghrib, pernah tak kalau tak bulan puasa kita tunggu maghrib? Muka. Makan ni. Saya biasa berlakon, saya tahu muka-muka penipu ni. Okey, psikologi lah. Okey. Bulan puasa adalah satu-satunya bulan kita mesti tunggu subuh maghrib punya. Betul Datuk. Semua kita tunggu maghrib. Bila nak azan. Azan maghrib dan solat, semua kita akan solat maghrib tu pada masanya. Dan masjid, lihat pula masjid. Masjid itu melimpah-limpah lebih meriah daripada hari Jumaat. Betul. So ini gambaran yang di-reset di bulan Ramadan. Yang patut kita jadikan itu sebagai rutin. Sahabat-sahabat Nabi ni 3 bulan sebelum datang Ramadan, mereka dah merindui. Ramadan, datang Ramadan, bila nak datang Ramadan, bila tiba Ramadan, sebab masing-masing nak rebut keberkatan Ramadan. Bila hujung Ramadan, mereka sudah mula merasakan hiba, sedih. Bukan sibuk nak balik kampung, nak packing barang tu, sibuk dia lain. Dia bukan saya sedih ni. Saya sedih. So contoh kita sahabat-sahabat sedih sebab takut itu adalah Ramadan terakhir untuk mereka. Kan berbeza kan? So ini yang dinamakan reset. Reset balik dari sudut sistem kehidupan dan juga dari sudut mindset kita menjadi seorang yang lebih bersistematik kehidupan, nampak dia punya menonjolnya nilai-nilai positif dalam diri dia bulan Ramadan. Baik, dan tadi Datuk ada cakap mengenai tentang para sahabat rindu, sedih, hiba bila Ramadan nak berakhir. Tapi apa pendapat Datuk kepada golongan kebanyakan pada kita yang mungkin Ramadan tiba rasa biasa je Datuk? Sedih tidak? Ramadan sampai okey puasa dan nak habis, okeylah nak raya, happy. Bagaimana pendapat Datuk dengan golongan yang begini? Tak rasa apa-apa Datuk dengan Ramadan? Kalau dia tak rasa apa-apa, something wrong somewhere. Allah. Kalau tak rasa apa-apa, definitely dia ada something wrong lah. Something wrong. Kita sebut kedatangan Ramadan tu marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, mengalu-alukan ahlan wa sahlan ya Ramadan.
halat alaikum syahrul Ramadan. Kan Nabi sebut, telah datang kepada kamu bulan Ramadan sebagai tetamu yang datang bertandang. Bergembiralah sebab tetamu yang datang ini bukan untuk menyusahkan kamu, tapi bulan yang datang ini, tetamu yang datang bertandang ini bawa 1001 keberkatan. So bergembiralah. Patut bergembiralah. Saya buat amalan sunat, pahalanya seperti amalan fardu. Kalau saya buat amalan fardu, pahalanya dilipat ganda 70 kali. Lepas tu di bulan Ramadan ni pula, bulan yang penuh keberkatan dengan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan ini adanya tarawih, adanya qiyamul lail. Dan bulan Ramadan ni juga ada 10 malam terakhir yang Allah janjikan ada malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ada nuzul Al-Quran. Bulan puasa ni syarat dengan mesej-mesej yang kalau saya kutip, saya belajar, saya akan jadi seorang yang hebat. Sebab bulan Ramadan datang mendidik dan mengajar saya. So saya mesti merasakan bahawa kehadiran Ramadan ini adalah satu hadiah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cerita hadiah sembarangan. Bukan tiket bertuang. Tidak. Istimewa. Ini Allah lihat gembira atau tidak kita di bulan Ramadan. Allah Akbar. Rugilah kalau tak rasa apa-apa ya. Kalau boleh saya setahun tu bulan Ramadan saja. Memang betul. Wah, ini macam para sahabat. Alhamdulillah. Jom insya-Allah 3 hari. Okey, baik. Betul. Ada hadis. Kalaulah kalian tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya kalian akan mengharapkan biarlah sepanjang tahun itu ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tahun tu saya tidur. Cantik dah nampak dia punya level tu. Betul, mantap tu. Okey, baik. Kita nak buka ruang lagi kepada pelajar UIS untuk mereka juga mengajukan soalan kepada Datuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Indah, mahasiswi tahun pertama dari Fakulti Sains Sosial. Saya nak bertanya kepada Ustaz, kenapa bersyukur itu penting? Padahal kadang-kadang kita rasa hidup kita ni tak cukup pun. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Hidah. Sama ada soalan Datuk. bersyukur itu penting. Kenapa? Kenapa penting bersyukur? Kita tahu dalam Al-Quran surah Ibrahim, Allah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala beritahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya kalau kalian bersyukur, aku akan tambah lagi nikmat aku, dan kalau kalian kufur, ingat azab aku sangat pedih. Saya rasa ayat ini perlukan kepada sedikit ulasan. Pertama sekali, bersyukur. Bagaimana saya nak bersyukur pemberian Allah? Saya mesti bersyukur pertama sekali seperti kata Imam Ghazali, menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan pada jalan yang Allah suka. Itu tanda saya bersyukur. Ya, saya bersyukur. Nak tahu saya ni bersyukur atau tidak, tengok saya guna tak nikmat-nikmat Allah bagi ni pada jalan yang Allah suka. Contohnya macam mana? Allah bagi saya, contoh Allah murahkan rezeki saya ada motor, saya ada kereta, tapi tak pernah motor tu, kereta tu sampai ke masjid atau surau. Okey, faham. Itu salah satu tanda bersyukur lah. Rezeki yang Allah bagi, duit kepada saya tu, saya tak ada pun rasa adanya bahagian orang susah, anak yatim, kan, fakir miskin. Kadang kita hantar duit jauh-jauh, negara sana miskin, negara sini miskin, tapi anak Pak Long kita pun susah juga. Pak Long baru meninggal tahun lepas. Mak Long ada anak 5 orang, masih ada bersekolah. Takkan kau tak nampak yang paling dekat? Quran kata wa atidal qurba haqqahu. Maksudnya hendaklah diutamakan orang yang ada tali kerabat dengan kita, pertalian darah dengan kita. So itu tanda syukur. So menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka, itu tanda saya bersyukur. Saya ada tangan, bersyukur atau tidak? Gunakan tangan pada jalan betul. Mata, gunakan pada jalan betul. Mulut, gunakan pada jalan betul. Kaki, kesehatan, diinfakkan atau diinfak, maksudnya dihabiskan sebahagiannya pada jalan yang Allah suka. Jadi syukur ini tidak semestinya menjadikan kita jadi kaya. Salah. Kalau kita menganggap saya kena bersyukur baru saya jadi kaya. Kalau begitu, kita jadi umat yang terlalu kalkulatif. Kalkulatif macam berkira-kira. Maksudnya saya ada RM10, saya bersyukur dengan anggapan RM10 akan jadi RM100. Salah. Salah. Saya mesti bersyukur. Syukur itu RM10 itu, kalau saya bersyukur, saya akan terjurus menafkahkan atau menggunakan RM10 pada jalan yang Allah suka.
Itu tanda saya bersyukur. Dan nampaklah hasil keberkatan rezeki tersebut. Faham, bersyukur. Kita melihat begini ya tu. Keberkatan maksud syukur itu akan mempertingkatkan lagi kualiti rezeki yang ada. Bukan kuantiti. Kalau kita fikir kuantiti, huru-hara kita. Okey, baik, kejap lagi kita kembali bersama Dato' dan juga Atu dan juga pelajar UIS semestinya menerusi Borak Tengah Lapar. Masuk. Borak tengah lapar. Fakta kajian tentang stres di Malaysia. Laporan National Health and Morbidity Survey 2023 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama WHO mendedahkan bahawa 3.6 juta rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental dengan tekanan kerja sebagai penyumbang utama. Kajian ini mengenal pasti faktor seperti beban kerja berlebihan, persekitaran kerja toksik, serta tekanan kewangan akibat inflasi dan gaji tidak sepadan sebagai pencetus utama kemurungan di tempat kerja. KKM turut menekankan pentingnya intervensi holistik termasuk pelaksanaan program kesedaran kesihatan mental di peringkat nasional, penguatkuasaan polisi kerja fleksibel dan pengembangan platform digital seperti aplikasi Aku Okey untuk sokongan psikologi segera. Ya, dan laporan ini menyeru kerjasama antara kerajaan, majikan dan juga komuniti bagi menangani krisis kesihatan mental secara proaktif. Alhamdulillah, masih bersama saya Putra Azwan bersama Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Fahir Ravi dan juga Atu untuk Borak Tengah Lapar. Masuk You. Ya, kita masih berbicara berdiskusi mengenai topik kita hari ini iaitu Ramadan tanpa stres. Tanpa stres. Sekarang saya sudah tidak stres. Wah. Kenapa ada stres kan sebelah saya? Jadi soalannya Datuk. Ya. Kita terus ke soalan, bagaimana puasa ini mendidik kita untuk lebih bertawakal dalam urusan kerja dan kehidupan harian? Ya, terima kasih Atu. Nak menjadikan kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada sebut tawakal ini adalah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, kita tidak ada pilihan melainkan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. So kita kena menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata beriman kepada qada dan qadar. Dalam secara prinsipnya Allah tidak pernah berunding dengan manusia untuk menetapkan sesuatu untuk dia. Tidak pernah Tuhan runding dengan saya apa yang saya mahu dan apa yang saya tidak mahu. Sebab itu adalah menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Keduanya, apabila sesuatu perkara itu berlaku dalam kehidupan saya, Tuhan sedang menguji saya. Sama ada saya kuat ataupun tidak, saya goyang atau tidak, saya goncang atau tidak dari sudut iman dan takwanya. Saya mempersoalkan ataupun saya terus menyerah diri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tiada pilihan, melainkan aku kena hadapi apa yang kau datangkan ya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yakinlah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk kita kerap baca kan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, perkataan yabluwakum mendominasi surah Al-Mulk. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala beritahu kalian akan diuji. Kalian tetap akan diuji. Jadi ujian itu memang sebahagian daripada penapisan iman seseorang itu. Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menghitung mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengaku mereka beriman sedang mereka tidak diuji? Jadi manusia dengan ujian adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan. Macam dia adalah kembar dengan manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila saya ni ada satu penyerahan mutlak kepada Allah, tawakal saya. Dia tawakal ni atau dia bukan tawakul. Tawakal dia adalah menyerah bulat-bulat. Baik, dan sebelum kita mengakhiri topik diskusi kita hari ini iaitu mengenai Ramadan tanpa stres, marilah kita bersama-sama dengarkan. Ini merupakan pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Datuk. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan
qad ablagha fi thana. Yang bermaksud sesiapa yang dilakukan padanya kebaikan lalu dia berkata kepada orang tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah benar-benar meninggikan pujian. Jangan pernah lokek untuk mengucapkan terima kasih kepada orang dengan lafaz jazakallahu khairan kathira atau jazakallah pun sudah memadai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tirmizi. Selamat beramal. Alhamdulillah, terima kasih Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Farid Ravi. Terima kasih Atu. Terima kasih, dan Azwan. terima kasih juga buat semua pelajar Universiti Islam Selangor. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 2 hari kita berkampung di sini. Semoga semua perbincangan kita ini memberi manfaat kepada semua yang bersama kita di sini dan juga yang sedang saksikan kita di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan insyaAllah esok kita kembali bersama dengan tetamu-tetamu istimewa yang lain pula, di lokasi yang lain pula. Siapakah, di manakah? Nantikan semuanya esok menerusi Borak Tengah Lapar Masuk You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Borak Tengah Lapar ini dirakamkan di laman UIS, Universiti Islam Selangor, Bangi.